Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Inspirational. Untuk hari ini aku ingin mengomel sikit ataupun cerita tentang susahkah study architecture. Sebab kita sudah ada pengalaman lah juga untuk bidang architecture ni selama 10 tahun. So, ini aku boleh katakan kalau korang sudah study lama ataupun korang baru study ataupun korang baru ingin persuade architecture ni. Lepas tu ramailah concern jugalah. Macam biasalah kalau kita study bidang tertentu ni, pastilah kita akan tanya kepada diri kita jugalah. So masa depan macam mana? Adakah peluang pekerjaan? Begitulah persoalan yang selalu bermain di minda kita lah. Sebab macam aku dulu pun, masa aku awal-awal study pun aku tertanya-tanya lah juga. Building sudah banyak kan, sudah dibuat sana sini apa semua ni. Jadi kalau aku keluar nanti, adakah peluang pekerjaan aku? Lepas tu, ini aku boleh cakap, selepas aku keluar daripada degree tu, memang aku ada peluang. Banyak sekali peluang aku. Sebab dalam dunia architecture ni, firm dia tidak banyak pun, tidak sebanyak engineering. Tapi skop dia luas lah. Skop dia luas sebab korang boleh pergi kepada banyak cabang juga. Macam contoh, korang sudah habis degree, korang boleh pergi kepada bahagian assistant architect, itu standard, draftsman. Lepas tu pergi kepada BIM sekarang ni. 3 sudah kepada BIM. Lepas tu pergi kepada developer pun boleh juga BIM, macam project manager gitu, project management. Ataupun jadi sebagai IOW, inspector of work pun boleh. Ataupun jadi resident juga. Ataupun banyak betul lah ataupun ini. Ataupun korang boleh pergi kepada interior designer. Lepas tu selain pada tu, korang boleh juga pergi kepada landscape architect, planner, master planning, urban planning. Sebenarnya banyak lagi lah guys. Cuma minda kita yang tertutup sedikit, yang bila kita anggap architecture wajib untuk ambil architecture yang buat design tu. Tidak semestinya gitu guys. Tapi sebenarnya kita boleh belajar secara general, secara menyeluruh ke semua benda. Jadi mudahlah. Bukan kita buat satu benda saja, tapi kita buat banyak benda juga. And then selepas degree tu, korang ada peluang untuk sambung master. Master program ni ialah LAM Part 2, iaitu Lembaga Arkitek Malaysia. Part 2 sebagai Graduate Architects. So Graduate Architects ni, korang perlu study lagi selama 2 tahun dalam bidang master tu. And then kerja at least, kalau CGPA korang bagus, at least korang hanya perlu kerja sebanyak 6 bulan. Tapi standard 6 bulan tu tidak cukup lah. Jadi korang perlukan setahun. Dan mostly, kalau macam yang aku dulu lah, aku tiada praktikal langsung, tapi aku direct keluar daripada situ, aku terus kerja buat design. Tapi at least untuk buat design tu, kita ada basic skills yang kita bawa daripada universiti untuk dicurahkan kepada company. Okay. Dan aku bersyukurlah kepada company yang pertama, company pertama yang terima budak graduate. Sebab kita tahulah, mana-mana fresh graduate ni paling kena bash lah oleh senior lah apa semua, ataupun bos kah. Sebab mereka anggap kita ni memang kosong, tidak pandai bekerja. Tapi kalau diajar dengan betul, insyaAllah kita pasti dapat buat benda tu. Mungkin buat lebih laju, buat lebih kemas, buat lebih cantik. So lepas master tu, aku pun keluar daripada UTM tahun 2017. Aku pun dapatlah offer beberapa tempat kerja. Jadinya untuk aku beritahu di sini, memang tempat kerja pertama korang akan struggle, sama ada bos korang untuk memaksa korang. Tapi sebenarnya itu adalah pembelajaran, experience, exposure. Walaupun gaji korang sedikit, tapi korang terpaksa hadam juga. That's the reality in Malaysia. Tidak kira Malaysia ke mana pun, tapi dalam setahun tu, korang bekerja sebagai fresh graduate or whatsoever, benda tu lah tempat untuk korang punya learning curve. Jadi korang kena bertahan at least setahun, supaya korang senang untuk jump company ke tempat lain dan apply tempat yang lagi better begitu. Better tu maksud dia macam mungkin tangga gaji lebih bagus ke, ataupun
company yang capacity dia lebih besar. Tapi nanti aku akan ceritalah juga perbezaan company kecil dan juga company besar. So, itu sahaja daripada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.